Jom teman saya buat ayam pakpek edisi Ramadan. Mula kita potong dadu ayam. Saiz dadu tu ikut suka awak lah. Masukkan garam kunyit. Garam kunyit ni saya buat sendiri. Kalau korang tak ada, masuk je sebut kunyit dengan garam. Gaus sebati. Macam dalam video tu lah. Next kita sediakan bahan nak potong. Kupas kunyit hidup. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Lepas tu kupas pulut halia. Potong cili padi merah. Ni saya nak buat biji cili padi ni. Fungsi dia ni tak saya bagi pedah lah. Lada merah besar pun saya nak buat biji juga. Kalau blend sekali tu pedah lah. Ni khas untuk orang tak makan pedah macam saya. Kalau korang makan pedah tak payah lawak gitu. Seterusnya ketuk serai. Potong kasar halia. Bawang putih. Bawang merah. Ada merah besar dan cili padi. Akhir sekali potong kunyit hidup. Next, panaskan kuali. Saya guna di kuali tefal. Tefal ni kalau nak tahu dia panas, merah tu dia merah sekato. Dan dia non-stick. Bila dah panas kuali, masukkan minyak. Sementara tunggu minyak panas, masukkan bahan hiris kasar tadi kecuali serai ke dalam blender. Masuk juga air. Agak air tu sama parah dengan hiris kasar. Aduh, lupa pula nak letak belacang bakar. Masukkan belacang bakar. Blend sampai dia halus deh. Sampai bahan tu kisar semua halus. Bila minyak dah panas, masukkan ayam yang kita potong dadu tadi. Masak sampai separuh masak je. Bila ayam dah separuh masak, toskan ayam. Tinggalkan separuh minyak yang kita masak ayam tadi. Panaskan minyak, masukkan serai, masukkan bahan blender tadi. Lepas tu masuk air kocakan dalam blender. Hanya tak nak bazir lah bahaya kita kisar tu. Ini buka dah api sederhana. Kacau sebati, tunggu sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan air sekali lagi. Bila pecah minyak untuk kali kedua, masukkan 5 puruk. 5 puruk tu saya buat batai tengah, tak saya bui dia pahit lah. Masukkan ayam yang kita goreng separuh masak. Masukkan air masak. Garis setengah cawel lah. Kacau bagi sebati. Lepas tu tutup lah penutup kuali. Masak sampai ayam betul-betul masak. Bila dah betul masak, masukkan garam, gula secukupnya lah. Rasa lah. Masukkan bawang besar dah kacang buci. Kacau bagi sebati. Nampak layu bawang besar tu. Okey, dah siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.